Bro, sebagai orang yang bekerja dekat workshop Continental ni kan, saya nak tanya, kenapa steering rack kereta Conti ni selalu sangat bunyi? Kenapa Kan Conti. Sebab selalu you pusing steering. Kalau tak pusing steering, dia takkan rosak. Tengok owner pandai bawa ke tak. Ada orang kata sebabkan jalan lubang juga. Boleh jadi juga. Bila jalan asyik-asyik tantak-tantak, rosaklah steering rack tu. Driver lah, sebab dia tak aware. Sebab dia kereta konti loh. Biasa Conti ni orang akan tahu kereta tu memang tough built-in performance. Mostly user buat kancong kereta lah. So memang salah owner yang bawa ke salah factory tu ke apa? Dua-dua boleh diambil kira. Paling besar user tu lah. Kita punya driving behaviour. Mana-mana kereta pun mesti ada pros and cons dia kan. Mesti ada kata wear and tear barang-barang. So biasalah. Sometimes dia punca-punca bunyi ni ialah biasalah wear part. So sebenarnya boleh dikata berat ke salah driver ke ataupun manufacturer? Berat ke mana? Berat ke mana saya rasa manufacturing pun boleh jadi juga. Boleh jadi driver punya handling skill pun boleh jadi juga. Sometimes ada orang kena 2 tahun. Sometimes ada yang after 7 years. So korang rasa driver ke manufacturing? Comment.